Hari Ulang Tahun TUDM ke-68. Angka 68, kematangan institusi. Simbol 68 tahun evolusi yang menterjemahkan kematangan operasi, kestabilan organisasi dan kekukuhan postur cegah rintang TUDM dalam menepani lanskap ancaman semasa. Garisan lengkung unjuran kuasa melambangkan pergerakan dinamik dan transformasi berterusan. Warna biru mewakili profesionalisme, dominasi udara, manakala warna emas menterjemahkan gold standard dalam kecemerlangan penyampaian kuasa udara. Formasi pesawat, kesepaduan spektrum operasi, mewakili disiplin taktikal dan integrasi keupayaan pelbagai peranan multi-role capabilities. Ia adalah gambaran visual kesiagaan armada untuk beroperasi secara bersepadu dalam pelbagai domen. Pesawat peneraju, penguasaan ketinggian teknologi. Simbol kepimpinan strategik, dominasi udara dan unjuran kesiapsiagaan kehadapan bagi mematahkan ancaman sebelum ia mendatangkan implikasi kepada ruang udara nasional. Bintang 14 penjuru, Center of Gravity National, menterjemahkan perpaduan persekutuan Malaysia dan kesetiaan mutlak kepada raja dan negara yang merupakan titik graviti penugasan utama setiap warga udara. Lingkaran bulat, doktrin perlindungan holistik, penegasan visual sebuah kubah keselamatan yang kebal. Ia adalah lambang kesatuan operasi dan perisai kukuh yang melindungi kelangsungan hidup dan kedaulatan negara. Tahun 1958 hingga 2026, kesinambungan warisan strategik. Merakam sejarah penubuhan dan evolusi TUDM, mengingatkan generasi kini tentang kebertanggungjawabaan fiskal dan operasi untuk memelihara legasi pertahanan yang telah dibina. Teks rasmi TUDM, Autoriti Institusi dan Organisasi. Penegasan visual terhadap identiti korporat, kredibiliti dan mandat mutlak TUDM. Tema, kuasa udara, perisai negara. Moto teras yang mendefinisikan kelangsungan TUDM. Kuasa udara menuntut keunggulan aset dan modal insan, manakala perisai negara menterjemahkan fungsi mutlak angkatan yang lebih luas sebagai barisan pertahanan utama yang melindungi paksi ekonomi, fizikal dan geopolitik Malaysia. Kuasa udara, perisai negara.